Itu yang membezakan di antara orang yang kata deep thinker tadi dengan overthinking. Satu ada hasil, satu tak ada hasil. Ada orang kan dia memang jenis suka pemikir, dia suka menganalisa benda. Dia memang kita kata seorang deep thinker lah. So apa beza orang yang berfikir macam ni dengan orang yang overthinking? Biasanya kan deep thinker ataupun orang yang berfikir secara mendalam, berfikir secara teliti ni, dia akan melibatkan satu proses intelektual yang sangat baik dan juga yang sangat produktif. Okay, sebab apa? Sebab dia melibatkan perancangan, dia melibatkan penilaian, analisis apa semua tu, dan akhirnya dekat hujung-hujung tu ada satu keputusan yang dia buat. Lain pula dengan orang yang selalu overthinking. Okay? Orang yang selalu overthinking ni kebiasaannya dia akan berfikiran secara berlebihan kan. Tapi end up dia sendiri akan stuck dengan pemikiran dia. Dia tak tahu nak pergi ke mana lagi dah. Dan last bila dah fikiran dia tu berulang-ulang, dia stuck, timbul pula rasa cemas, rasa panik tadi tu, hujung-hujung tak ada hasil. Itu yang membezakan di antara orang yang kata deep thinker tadi dengan overthinking. Satu ada hasil, satu tak ada hasil. Dia macam tu. Okay.